siap. Sikit lah tu ni. Adik, kenapa? Kakak dah siap masak nasi, lagi sikit nak siap. Nanti dah siap dia makan ya. Okey. Jangan tak makan pula, faham? Okey. Sekejap kita anda set. Okey, bye-bye. Bye-bye. Okay. Duduk dulu lah. Kakak ada sampai. Dah malam dah tidur lah. Adik tidurlah. Patung tak tidur, dia suruh teman dia. Adik ni merapu lah apa Patung cakap ni. Kakak ni suka. Dah lah nanti kakak buang Patung ni. Tak nak kakak buang, tidur. Okey lah. Patung cakap merapu. Saya nak kawan dengan awak lagi. Awak, saya ada kat sini. Awak bangunlah. Saya nak main. Kenapa awak tinggalkan saya? Awak kenapa awak tinggalkan saya? Kakak. Kenapa awak di sini? Tadi saya dah tak awak tepikan. Awak ni tahu sebab awak mengajukan buat saya tak minat awak. Jom kita tidur sekali lah. Kakak saya pergi tanda tu kata. Kamu besok. Tak kencing dah aku tanda set. Patung duduk dan diam tahu. Jangan pergi mana. Tak tahan dah ni. Cepat. Awak kenapa tinggal saya lagi? Awak kata tak nak tinggal. Awak jahat. Saya ganggu kakak awak. Asyik alang kita berdua main. Tak apalah. Saya akan balas dendam dengan seseorang ni. Saya tidur je lah. Hai Patung. Kenapa kamu mangkit Patung? Tadi bukan saya main tidur. Oh, kakak saya tak tepi je. Dah lah, jom tidur je lah. Kakak kenapa tak balik? Dek. Ya, kakak. Sat. Oh, kakak. Adik dah makan nasi? Belum lagi. Siap lagi ke? Ya, belum lagi. Okey. Kakak, adik nak makan set tau. Pergilah. Patung adik tu jangan buat apa-apa tau. Biar dia kat situ. Bye. Duduklah. Tadi kakak masak mesti.
Baru terjatuh. 3. Rasanya sorry. Try.